Hello guys, welcome back to my channel. Hari ni saya akan main game SP Monster and SP Games. Dia pasal SP lah. Okay, jom. Dan buang masa, jom. Dekat sini ada banyak senapang guys. Ya. Aduh. Ni dia. Kemana dia senapang? Ni dia senapang cannon. Boleh tembak. Pipi. Banyak juga senapang ni. Ada 3 kosong banyak kali. Okay, jom. Akan pergi kat sini. I have the new phone. Gitu. Nanti yang korang tengok saya upload 2 video dalam sehari ya. Okay, ni apa? Ni makhluk kurus ni. Dia lari je semacam. Tak tahulah makhluk kurus ni dalam botak. Putih pula tu. Putih. Botak aku tembak kan. Buka. Dia lari. Dia lari aku tembak kau. Dia lari guys. Deh. Apa benda tu? Okay, tak tahu apa benda ni guys. Gigi dia banyak. Weh, tembak dia. Alamak, tak ada tembak. Tembak dia. Tembak. Ambil. Tembak. Weh, deh. Banyak gigi dia. Weh, dia makan diri sendiri ke? Aduh. Dah lah botak. Lari dulu. Lari. Weh, deh. Weh, kau nak lawan? Inilah pertarungan epic. Lawan. Weh, deh. Kena campak. Weh, kena campak. Weh, deh. Pertarungan epic. Aku tolong kau. Si budak botak. Aduh, ni pun botak lawan botak, guys. Okey lah. Tembak. Tembak. Alamak, pokok ni. Tembak. Alamak. Tembak dia guna meriam ni. Tembak guna meriam. Ambil, ada makhluk, guys. Makhluk hijau. Toyol besar. Bapak toyol ke? Tak tahulah. Ni bulan puasa ni, guys. Mana ada hantu. Tapi kita kena tembak si benda hijau ni. Benda hijau. Dan lah botak. Lepas tu macam Attack on Titan pula. Toyo ni berbentuk Attack on Titan. Okay. Dari mana? Tu dia budak botak. Kau pun kena tembak kerana kau botak. Tak tumbuh. Tembak. Kerana rambut kamu tak. Kerana rambut kau tak tumbuh. Jadi aku nak tembak. Alamak, susah ya dia nak mati ni. Tapi kalau buy one sama Toyo sebesar Titan tu kan. Ni apa tu? Dia kena campak pula, kena lempar. Padahal Attack on Titan tu kan. Ni tu lemah. Aku tembak guna meriam dah kalah. Ni aku tembak guna meriam nak menang. Tembak lagi. Tengok. Kau dah nak kalah. Tembak dengan budak ni. Senang lah. Ada senapang tak? Nak apa tu? Ada makhluk mata-mata. Ada 4 mata. Makhluk ada 4 mata ni. Tembak dia. Tembak mata dia. Alamak, tengah reload. Cepat. Alamak. Tembak. Tembak. Kena mata. Kena biji mata. Alamak, woi. Aduh. Aku kena tembak dia. Tembak. Alamak. Apa lah Tembak lagi. Tembak benda hijau. Apa? Semua alien hijau. Tak ada ke alien lain macam alien. Cerita alien yang tripod ke apa benda tu. Alien yang warna hitam. Aku nak tembak benda hitam tu. Tapi lantar tembak je. Ni makhluk apa benda ni? Makhluk 4 mata. Aduh. Tembak dia. Apa ada alien ada ni kat atas. Aku tembak kan. Lantar kita kena tembak ni dulu. Sebelum alamak, kena tutup pintu kah? Tak perlu. Dah menang. Alamak, ada makhluk Barbie ni pula. Barbie. I'm a Barbie girl. Alamak, ada makhluk Barbie 1 mata. Sotong Barbie 1 mata. Tolong. Jangan makan aku. Aku tak sedap. Saya tak ada lemak. Lemak tu kan sedap kan? Jangan cakap saya tak puasa Saya cakap saya tak puasa, saya lempang pala dia. Saya ni makan masa berbuka lah. Sesat. Sampai ada hacker nak serang ni makhluk Barbie ni. I'm a Barbie girl. Cacing pula. Ni cacing versi ular anaconda guys. Anaconda kan besar. Cacing mana besar pun. Ni Rainbow makan. Tembak. Alamak. Tembak. Lagi. Tutup.
Alamak, tak apalah, tak sempat. Ke apa? Ke kita kena naik helikopter. Naik helikopter lah, semua orang naik helikopter. Alamak, apa aku tertekan. Mana budak ni yang tolak aku tadi? Cepat tolak aku. Aduh, aku nak tengok benda botak ni. Aduh, tak apalah pada aku yang botak. Okay, jom naik helikopter. Alamak, tak apalah. Kau drive, aku tembak. Drive lah. Drive lah, woi. Aku nak tembak. Mantap. Biar aku tembak. Tembak dia. Alamak, alah. Tembak dia. Tembak. Alamak, aku tak nak kena makan. Aku tak sedap. Aku tak ada lemak. Aku tak ada lemak. Kau nak kolesterol. Kau makan diri sendiri dengan gemuk ni. Cacing gemuk. Dah lah tak ada mata. Mulut macam tak tahu apa benda tu. Tapi kan korang takkan cacing pun boleh botak kan? Cacing patutnya ada rambut. Sekejap. Semua haiwan memang botak saya. Taklah. Jangan belagak guys. Saya pun botak. Tengok ni. Rambut saya tak ada kan? Saya ni jadi noob. Noob yang dalam karakter Roblox tu. Bukan aku yang noob main game ni. Aku pro lah. Aku tembak makhluk je dah senang. Tembak makhluk ni. Makhluk botak ni. Tapi kan bapak botak by one guys. Kecil by one dengan besar. Macam Kozuki Oden lawan Kaido. Kamu tahu tak? Tengok. Macam Kozuki Oden lawan Kaido. Tahu lah One Piece. Aduh. Kena tembak juga. Tembak. Tembak. Alamak, ada yang nak makan. Jangan makan saya. Saya tak sedap. Saya tak tahulah. Dia hancurkan kapal angkasa dia sendiri. Lebih baik aku tembak je. Tembak. Tembak dia. Biar mati sikit. Kesian kawan dia. Tak apalah. Aku dah bunuh kawan kau. Dah lah botak. Mana kapal angkasa? Yeay. Itulah dia. Pengkhianat cacing. Aduh. Tengoklah guys. Saya dah jadi tulang. Tulang. Saya dah jadi tulang. Tengok lebih besar kan. Naik kereta kebal ni. Bunga api. Sorry guys, main waktu malam. So bunga api sebab raya dah nak dekat kan. Kau tak tahulah ni. Raya kan dah nak dekat. Jadi ada so bunga api. Sorry aku dah ada senapan baru. Bukan senapan ni. Meriam tau. Aku guna senapan AK. Okay, jom. Okay, kita nak pergi raya guys. Telang ke tiang. Jom kita nak pergi raya guys. Jom semua. Raya guys. Raya. Okay. Telang ke tiang. Cepatlah. Aduh, jam lah. Banyak helikopter Okay, jom. Ada orang naik helikopter. Okay, jom naik raya. Cepat gerak. Aduh, kita mau raya ni. Alamak. Potong dia. Alamak. Sampai helikopter pun naik. Makhluk mana ni makhluk pun nak raya. Hantu raya. Tu apa? Botak. Botak tak lagi. Alamak, dia nak hancurkan kereta kebal guys. Keluar. Aduh. Alamak, dia dah hancurkan kereta kebal. Tembak. Alamak, ada hantu raya. Besar ya. Tembak. Lagi. Alamak, dia dah dekat. Jauh saya pergi. Sorry. Okay, tembak dia. Alamak, dah lah botak. Tak pakai baju, tak ada kaki. Lepas tu muka pun macam dah bintik-bintik dah. Alamak. Alamak. Sorry. Mati guys.